Assalamualaikum semua. Semoga semua senantiasa ceria, gembira dan looking forward dengan YouTube channel Cooking with Lady Zai. Hari ini saya nak share satu resipi. Saya memang teringin sangat nak makan western pula, tapi tak nak yang berat-berat, cuma nak makan sup je. Saya nak share resipi macam mana nak buat onion soup. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Bawang Holland, bay leaf, gravy sauce, mentega, sos LNP, paprika, olive oil, air rebusan tulang, lada selah, cuka, tomato puree, gula, bawang putih, lada hitam dan juga garam. Okey, pertama kita kena hiris bawang dulu. Pertama, kita panaskan mentega. Bersama dengan sedikit minyak zaitun ataupun olive oil ya. Tujuannya kita campurkan minyak zaitun supaya mentega ni tak cepat hangus. Kalau kita campurkan dulu, kalau kita biarkan saja mentega, kadang-kadang dia cepat brown. Okey, bila mentega ni dah cair dan panas, kita masukkan bawang. Kita tumis bawang ni hingga layu dan tiram. Kena kacau senantiasa ya, takut dia hangus. Okey, kita tumis dia sampai dia agak coklat. Ini belum coklat sangat ni, kita tunggu lagi sikit. Saya akan masukkan gula. Saya akan masukkan bawang putih. Tomato puree. LNP sauce, cuka, juga lada hitam, sekarang saya akan masukkan air rebusan. Biarkan dia mendidih. Masukkan daun bay, masukkan sedikit garam, saya akan masukkan gravy sauce ya. Saya akan campurkan dulu sedikit sos ke dalam ini dan saya akan tuangkan. Ini untuk memekatkan dia. Okey, bila dah pekat dan mendidih, boleh kita padamkan. Sendukkan ke dalam mangkuk. Lepas itu boleh kita letakkan roti ya. Tak kisahlah nak roti Perancis ke atau nak roti yang kita potong cube ke, boleh saja. Dan kita taburkan dengan cheese mozzarella. Sebenarnya dia menggunakan Gruyere cheese, tapi memang susah dapat lah. Jadi kita letakkan mozzarella untuk gantikan juga boleh. Dan seelok-eloknya kita bakar dia sekejap hingga cheese ni cair. Okey, bila dah brown macam ni, cheese dia tu boleh kita taburkan dengan orang kata batang daun bawang ni ataupun seleri, dan kemudian kita boleh hengiskan ataupun taburkan dengan sedikit lada hitam, ataupun kalau siapa suka paprika boleh kita tambahkan dengan sedikit paprika.
Dah pun siap. Bau keju dan bawang sangat-sangat menyelerakan. Weh, kalau nak rasa jangan lupa tahu, boleh cuba, tapi kena layan YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Please subscribe, share dan like channel saya. Selamat mencuba.